Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ni kita kembali dengan perbincangan PSPM question pasca terdahulu untuk SK025 untuk tahun 2024 dan juga pada tahun 2025. Sekarang kita akan tengok soalan question yang kedua. So untuk question yang kedua, a slice of apple weighing 6.24 gram was burned in a bomb calorimeter and produced a temperature rise of 3.26 degrees Celsius. If an apple has an average weight of 2 to 5 gram, calculate the amount of energy obtained for an apple. Okay, jadi apple itu mempunyai berat 6.24 dan apabila dia terbakar dekat bom kalorimeter, dia akan ada peningkatan suhu 3.26. Okay, jadi kita boleh kira dahulu apakah haba yang dihasilkan. Daripada haba yang dihasilkan, kita boleh buat comparison dengan average weight of an apple. Jadi senang saja. So kamu akan buat heat release by a slice of apple due to combustion, due to heating. Kamu akan diserap oleh haba itu akan diserap oleh kalorimeter tersebut. Jadi you boleh tulis Q sama dengan CC delta T. Jadi kamu punya heat capacity of the calorimeter dah diberi dalam soalan iaitu 12.27 dan jangan lupa ada K iaitu kamu punya exponent to the power of 3. Dan perubahan tenaga adalah perubahan suhu adalah 3.26. Jadi bila kamu kira, you akan dapat heat release dia adalah sebanyak 40 kilojoule. Dan ini adalah untuk sekeping apple, a slice of apple. Okay, jadi a slice of apple itu ada 6.24 gram iaitu 40 joule. Kalau kita ada 225 gram, okay, iaitu average weight dia, bermaksud kita akan ada X joule dekat sini. Jadi kita boleh kira X ini melalui stoichiometry. So lepas kamu buat kamu punya calculation by stoichiometry, you akan dapat 225 gram ini akan menghasilkan 1442.31 kilojoule. Jadi secara keseluruhan dia, amount of energy obtained for an apple adalah sebanyak 1442.31 kilojoule. Okay, so ini ada 4 markah. Jadi markah pertama dia adalah dekat konsep, iaitu heat release by a slice of apple is equal to heat absorbed by the calorimeter, ataupun kalau kamu tulis formula ataupun kamu guna substitution. Maka seterusnya adalah jawapan akhir untuk Q. Seterusnya, markah untuk kamu punya proses iaitu kamu tunjukkan kefahaman 6.24 menghasilkan 40 joule, kalau 225 menghasilkan berapa joule dia. So ini akan ada satu markah dan jawapan akhir kalau kamu ada tulis 144.231 kilojoule. So ini akan dapat 4 markah secara keseluruhan. So seterusnya kita akan tengok question 2B. So untuk 2B, kamu akan ada metanol iaitu CH3OH can be prepared by heating carbon monoxide with hydrogen according to the equation given. So daripada data yang diberi di bawah, kamu kena cari dia punya enthalpy change iaitu delta H. Okay, of the above reaction. Jadi untuk kes ini kita boleh gunakan algebraic method. Kita tengok equation itu satu persatu. So macam saya akan tuliskan equation 1 untuk yang pertama, equation 2, equation 3 dan equation 4. Jadi paling mudah adalah kita tengok equation 1 dahulu. So equation 1 ni dia tak ada direct dengan kita punya target equation. So ini adalah kita punya target. Okay, this is our target equation. So untuk equation 1, dia tak banyak beri information terhadap kita punya target. C tak ada, oksigen tak ada, CO2 pun tak ada. Jadi kita abaikan dahulu. Kita tengok pada equation yang kedua. So bila dekat equation yang kedua, kamu ada carbon monoxide. Di sini pun ada carbon monoxide. Jadi kamu tahu equation 2 ini, kamu kena reversekan dia. So what you gonna do adalah equation 2 ni kamu reverse. Iaitu bila kamu reversekan CO itu akan pergi ke bahagian reactant dan reactant ini pula akan menjadi dekat bahagian produk. So bila kamu reversekan dia, delta negative value ini akan menjadi positif 110.5 kilojoule. Okay, so kita fokus dengan benda yang ada. Seterusnya pula dekat equation yang ketiga, kamu ada H2, sini pun ada H2. Cumanya ini 1, sini pula 2. Jadi kamu pastikan equation ketiga ini kamu darabkan dengan 2. Jadi bila kamu darabkan dengan 2, kamu akan ada 2 H2 gas. Yang separuh tadi menjadi 1.
And then H2O yang 1 mol akan menjadi 2 mol. Jadi yang ini pula akan darabkan dengan 2. Jadi you akan dapat negatif 575. Okay. So ini pun kamu dah buat dan kamu dah darab dengan 2. And then equation yang terakhir, kamu ada CH3OH. Ini dekat reaktan tapi target kamu dekat bahagian produk. Jadi equation 4 itu kamu kena reversekan dia juga. Jadi kita akan reversekan. Kita akan bawa dia ke sebelah. Ini bawa sebelah sana. Sana pun sana bawa sebelah sana. Okay. So bila kita reversekan, daripada negatif akan menjadi positif. Okay. So maksudnya equation 1 tadi ni kita akan kekalkan sajalah. Alright. So kita cuba perhatikan kalau kita potong, karbon dengan karbon boleh potong. Karbon dioksida dengan karbon dioksida boleh potong. Okay. Lepas tu kamu akan ada 1/2, 3/2. 1/2 campur 3/2 sama dengan 4/2, iaitu bersamaan dengan 2 oksigen. So bila ada 2 oksigen ini, bahagian kanan kamu boleh potong dengan 1 oksigen, iaitu 2 oksigen dekat bahagian kiri. Lepas tu ada water. Jadi jawapan akhir kita yang warna hijau ataupun yang sebulatkan ini sama dengan kita punya target equation yang kita letak dekat bahagian atas. Okay, jadi senang saja kita boleh tambahkan keseluruhan. Kita akan add up semua. Jadi you akan dapat jawapannya delta H bersamaan dengan negatif 131.7 kilojoule. Okay. So dia bukan guna kilojoule per mol. Okay, walaupun dia bagi dalam kilojoule per mol. Okay, tetapi bila kamu ada manipulation, kamu dah ubah darab 2, kamu dah reverse. Jadi kamu akan dapat sini kilojoule sahaja. And then untuk jawapan akhir pun sama. Dalam kes ini dia bukan minta enthalpy of atomization, bukan enthalpy of formation. Dia general saja, enthalpy change. Jadi you akan tulis dalam kilojoule juga. Alright. And then seterusnya untuk C, kamu kena compare lattice energy untuk lithium oxide Li2O dengan aluminium oxide Al2O3. So dekat sini paling jelas adalah dekat dia punya charge dia. Sini ada Li+, sini adalah Al3+. Jadi since Al3+ ini lagi tinggi ionic charge dia, maka magnitude untuk lattice energy itu lagi besar untuk Al2O3. Jadi kita boleh buat statement bahawa Al2O3 is larger than Li2O in term of the punya lattice energy. Sebab apa? Sebab Al3+ has higher ionic charge than Li+. Jadi kamu boleh bagi tahu juga bahawa electrostatic force of attraction untuk Al3+ dan anion lebih kuat daripada Li2+ dengan O2-. Alright. So sini ada 6 markah. So 6 markah ini nak dapatkan dia adalah bila kamu tunjukkan proses itu satu persatu. Macam equation 2 ni kan reverse kan, dapat 1 markah. Equation 3 ni kamu darab 2, kamu lengkap kesemua sekali dengan betul. Ini kamu darabkan dengan 2, kamu ada tukar positif negatif menjadi positif. Ini kamu ada darab 2, you akan dapat 1 markah. Dia akan tengok equation dengan equation, 1 lagi markah. Dan juga jawapan akhir secara keseluruhan dia akan dapat 1 markah lagi. So bila kamu compare pula, so kamu bagi tahu lattice energy Al2O3 lagi besar ataupun lagi tinggi daripada Li2O, you akan dapat 1 markah. And then kamu bagi tahu sebab pasal higher ionic charge, you akan dapat lagi 1 markah. Okay, ataupun kamu bagi statement yang di bawah inilah. Jadi secara keseluruhannya you akan dapat 6 markah dekat sini. 4 campur 2. Dan dekat bahagian A you ada 4 markah. Jadi secara keseluruhan dia 4 markah campur 6 markah, you akan dapat 10 markah untuk chapter 2. Alright. So itu saja untuk soalan question 2.